Okey, untuk latih diri 4.1 mudah sahaja. 5 kuasa 3x darab 5 kuasa x per dengan 5 kuasa negatif x. So macam yang tadi, asas dia sama 5, 5, 5. Jadi kat sini hukum indeksnya ada tambah dan ada tolak. Jadi kat sini 5 kuasa 3x darab bermaksud kita tambah x. Bahagi bermaksud kita tolak negatif x. So kita dapat 5 kuasa 3x tambah x tambah x. So dapat 5 kuasa 5x. Betul. Okey, tengok pula B. Tolak 7 kuasa B per 7 kuasa B tambah 3. Jadi kat sini, kembangkan dulu. 7 kuasa B darab 7 kuasa negatif 2. Boleh. Kita boleh buat 7 kuasa B per 7 kuasa 2. Boleh. Ataupun kita buat 7 kuasa B darab 7 negatif 2. Boleh juga. 7 kuasa B. Sebelah dia tak ada apa-apa, letak 1. Okey. Per dengan 7 kuasa B darab 7 kuasa 3. Sekarang awak tengok 7 kuasa B tu nampak? Sama. So kat sini atas, untuk bahagian atas 7 kuasa B awak letak kat luar. Kemudian apa yang tinggal kat sini? 7 kuasa negatif 2 tolak 1. Nampak? Per, okey, yang bawah tu kita salin balik. 7 kuasa B darab 7 kuasa 3. Okey, kat sini awak tengok 7 kuasa B per 7 kuasa B per 7 kuasa B adalah 1. So 1 lah. Atas tu 7 kuasa 3 tolak 1. Okey. Per dengan 7 kuasa 3. 7 kuasa 3 ni kalau kita bawa naik atas, 7 kuasa negatif 2, 7 kuasa 3 ni kalau naik atas, kita akan dapat 7 kuasa negatif 3 darab 7 kuasa negatif 2 tolak 1. Okey. Lepas tu kita kembangkan balik. Okey, kembangkan balik. Macam nak kembangkan? 7 negatif 3 darab, darab pula ni. Bila darab dia akan jadi tambah. Negatif 3 tambah negatif 2. Yang ni darab sini, tolak 7 kuasa negatif 3. So kita dapat 7 kuasa negatif 5 tolak 7 kuasa negatif 3. Okey. So kita akan dapat 1 per 7 kuasa 5 tolak 1 per 7 kuasa 3. Okey, tinggalkan begitu saja. Okey, next. Kita pergi soalan seterusnya, C. 9A kuasa 3 tambah 9A tambah 4. Okey. Per dengan 81. 81 ni, 81 ni adalah 9 kuasa 2. Jadi terus per dengan 9 kuasa 2. Okey. Okey. Kemudian kita kembangkan. 9 besar sangat dah. Okey, sama dengan 9 kuasa A darab 9 kuasa negatif 3 tambah 9 kuasa A darab 9 kuasa 4. Nampak? Per dengan 9 kuasa 2. Okey, lepas tu faktorkan 9 kuasa A tu. Sebab dia sama. 9 kuasa A, 9 kuasa A. So kita faktorkan dia. Sebab apa nak faktor? Sebab awak tengok dekat sini ada tambah. Bila tambah, hukum indeks terbatal. Macam tu. Jadi kita faktorkan dia. So 9 A, kuasa A kat luar. Sebelah dia ini dan ini. Jadi 9 kuasa negatif 3 tambah 9 kuasa 4. Tutup balik. Per 9 kuasa 2. Okey. 9 kuasa A kat luar. 9 kuasa negatif 3 tambah 9 kuasa 4. 9 kuasa 2 tu buat naik atas. Dapat 9 kuasa negatif 2 bila kita buat naik atas. Okey, bila buat naik atas, kita darab masuk ini. Okey, darab masuk dia. Jadi, darab masuk tu kita dapat, yang tak buat lagi kita tulislah. 9 kuasa 9. Okey, kat tepi ni, awak buat kiraan sikit. 9 kuasa negatif 3 darab 9 kuasa negatif 2. Dia sama juga dengan 9 kuasa negatif 3 tolak 2. Tambah negatif 2. Jadi 9
kuasa negatif 5. So kat sini 9 kuasa negatif 5 tambah 9 kuasa 4 darab 9 kuasa negatif 2. So 9 kuasa 4 tambah negatif 2. 9 kuasa 2. So jawapan akhir adalah 9 kuasa A, 9 kuasa negatif 5 tambah, Allah hilang, 9 kuasa 2. Okey? Okey, siap. Kita pergi soalan D. Untuk soalan D, so yang ni awak cari huruf yang sama sahaja. Ni mudah sikit. C mesti dengan C. Jadi D dengan D. So kita buat C tu. C kuasa 4, D kuasa 3 darab C kuasa 3, D kuasa 5. So C kuasa 4, C dengan C. Darab bermaksud tambah 3. D kuasa 3 tambah 5. So kita dapat C kuasa 7, D kuasa 8. Okey, mudah je. Untuk E, E kita kena kembangkan dulu. So X, Y kuasa 2 kuasa 3 darab X kuasa 3, Y kuasa 5. Kembangkan X kuasa 3, Y kuasa 2 darab 3 darab X kuasa 3, Y kuasa 5. Okey, next. X kuasa 3, X dengan apa? X mesti dengan X, pandai. X dengan X. So kat sini X kuasa 3 tambah 3, Y kuasa 6 tambah 5. So kita dapat X kuasa 6, Y kuasa 11. Okey, kita pergi tengok F. Ini E, ini F. Okey, 7 X kuasa negatif 1 kuasa 2 darab dengan 49 kuasa negatif 2 X, Y kuasa 3. Okey. Pertama awak tengok. Kembangkan dulu. Dia mesti kita kembangkan dulu ini. Okey. So, 7 kuasa 2. X kuasa negatif 2. Darab 49 kuasa negatif 2 darab 3. X kuasa 3. Y kuasa 3. Okey. Kemudian 7 kuasa 2 adalah 49. Okey, sekarang X kuasa negatif 2 darab 49 kuasa 6. X kuasa 3, Y kuasa 3. So, tengok 49 pun ada yang sama. Ni 49, 49. X dengan X. Okey, Y tak ada kawan. Okey, so kat sini 49 kuasa 1 ni, kuasa 1 tak nampak je kuasa 1. Tambah negatif 6. X kuasa negatif 2 tambah 3. Y kuasa 3. Okey, next. 49 kuasa negatif 5. X kuasa 1. Y kuasa 3. 49 tu adalah 7 kuasa 2 kan? So, 7 kuasa 2 negatif 5. X, Y kuasa 3. Sama dengan 7 kuasa negatif 5 kali 2, 10. X, Y kuasa 3. Okey. Disebabkan dia negatif di sini. Negatif. Bermaksud tempatnya di bawah. 1/7 kuasa 10. X, Y tu positif. Jadi, X, Y tu adalah tempatnya di atas. So, awak boleh tulis X, Y kuasa 3/7 kuasa 10. Okey. Next. Kita pergi ke soalan J. Soalan J. 49 negatif 2 X, Y kuasa 3 bahagi 7 X, Y kuasa negatif 2. Kembangkan dia. Nak kembangkan dia, nak sekaligus pun boleh. 49 ni adalah 7 kuasa 2. Kuasa negatif 2 darab 3. Nampak tak kita buat sekaligus? Okey, X kuasa 3. Y kuasa 3 bahagi 7 kuasa negatif 2. X kuasa negatif 2. Y kuasa betul negatif 2. Okey, baru tengok kuasa yang sama. Tak apa, selesaikan mana yang tak habis kira lagi. 7 kuasa 2 darab negatif 2 darab 3. So, 7 kuasa 2, 4, 4, 3, 12. Negatif 12.
X kuasa 3, Y kuasa 3. Bahagi 7 kuasa negatif 2. X kuasa negatif 2, Y kuasa negatif 2. So, sekarang apa yang sama? Highlightkan yang sama. 7, 7. X, X. Y, Y. Okay. So, kita boleh buat kat sini. 7 kuasa negatif 12. Nampak tak sini bahagi? Bermaksud dia tolak. Negatif 2. X kuasa 3 tolak negatif 2. Y kuasa 3 tolak negatif 2. Okey, so kita dapat 7 kuasa negatif 12 tambah 2 negatif 10. X kuasa 5. Y kuasa 5. Negatif 10 tempatnya di bawah. Bila tempatnya di bawah, maka 1 per lah. Okey, awak tengok 1 per. Tapi X dengan Y tu positif. X kuasa 5, Y kuasa 5 per 7 kuasa 10. Okey, siap. Okey, kita pergi soalan K. 20 X kuasa negatif 7, Y kuasa 2. Bahagi 4, X kuasa 3, Y kuasa negatif 4. Okey, sekarang awak tengok 20 dengan 4 tu tak ada nak dikuasa-kuasakan. Jadi biar je lah kat situ. So, kat sini apa yang sama? X dengan X. Y dengan Y. So, kat sini 20 per 4. Tulis siap-siap. Bahagi kan? So, X kuasa negatif 7. Bahagi ini adalah tolak ke atas 3. Y kuasa 2 tolak negatif 4. So, dapat 20 bagi 4 adalah 5. So, 5X kuasa negatif 10. Y kuasa 6. Negatif 10 ini tempatnya berada di bawah. So, tulis balik. 5 Y kuasa 6 per X kuasa negatif 10. Okey, selesai.